Korang tahu tak ada 6 sayur yang boleh terukkan gaut dan boleh naikkan uric acid dalam badan kita? Apa dia tu? Yang pertama, kacang bendi. Yang kedua, kacang panjang. Yang ketiga, bayam. Yang keempat, kobis bunga. Yang kelima, toge. Dan yang keenam, cendawan. Tapi korang tahu tak, ada satu air yang boleh bantu kita turunkan asid urik dalam badan kita bila kita dah makan sayur-sayur yang saya sebutkan tadi. Ini dia Flush and Wave air beralkali. Ia bukan saja bantu kita untuk menurunkan asid urik, tapi ia juga bantu kita dalam proses detoksifikasi dan membantu melancarkan peredaran darah dalam badan kita. So, korang nak tak buang asid urik dalam badan korang tu secara natural? So, korang cubalah Flush and Wave air beralkali ni dan rasa perbezaannya. Klik link di bio untuk order sebab takut stok habis.